Pergi ke kedai membeli cili, singgah sebentar membeli roti. Datang ke sini penuh berani. Hakimi Ashraf nama diberi. Buang sempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Jika tersalah tutur bicara, Muhammad Azim Ashraf memperkenalkan diri. Indah berseri langit pagi, mentari terbit sinar berseri. Berbudi bahasa amalan diri, Nur Aiman Daniel bin Azrizal nama diberi. Petang hari melihat pelangi, indah warnanya berseri-seri. Bersama gigih, capai prestasi, Muhammad Aziz bin Rusaidi nama diberi. Kami semua dari kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani dan salam IPG Peneraju Guru Bertaraf Dunia. Anak Cina bermain gasing. Gasing berputar di tengah laman. Budi bahasa junjung tinggi. Ilmu dipelajari panduan kehidupan. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi sekalian. Berdirinya saya di hadapan pada hari ini merasa terpanggil untuk berkongsi suatu topik yang bukan sahaja relevan, malah menjadi nadi perbincangan yang hangat dalam dunia pendidikan global. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah memimpin pembelajaran dalam era digital dan kecerdasan buatan AI. Hadiri yang dikasihi, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Untuk memimpin, kita harus faham terlebih dahulu medan perjuangan kita. Era digital dan AI telah membawa 3 perubahan yang besar dalam pembelajaran. Yang pertama, akses kepada ilmu. Dulu, ilmu umpama mencari jarum dalam timbunan jerami. Kini, maklumat berada di hujung jari kita. Sebarang soalan boleh dijawab dalam masa beberapa saat oleh enjin carian ataupun AI. Yang kedua, peribadasi pembelajaran. AI membolehkan kita belajar mengikut kadar kemampuan sendiri. Bak kata pepatah Inggeris, different strokes for different folks. Seorang pelajar yang lambat memahami sesuatu topik boleh mengulang kaji dengan bantuan tutor AI tanpa rasa malu. Belajar yang cemerlang pula boleh meneroka topik yang lebih mendalam tanpa terikat dengan silibus semata-mata. Yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali, pembelajaran menjadi lebih kolaboratif dan tidak terikat dengan ruang. Saya boleh belajar dengan pakar dari universiti di United Kingdom ataupun boleh berbincang dengan rakan di Indonesia melalui platform digital, semuanya dalam masa yang nyata. Namun, seperti kata orang tua-tua, di mana ada gula, di situ ada semut. Kehadiran AI ini ibarat pisau bermata dua. Di sinilah letaknya cabaran besar buat kita sebagai pemimpin pembelajaran. Pertama, isu keaslian dan plagiarisme. Dengan adanya AI yang boleh menulis esei, menyiapkan kerja rumah, malah menulis kod program dalam sekelip mata, bagaimana kita mahu memastikan hasil kerja pelajar adalah tulang rusuk mereka sendiri? Adakah kita akan menilai kepintaran AI ataupun kepintaran pelajar? Yang kedua, jurang digital. Walaupun teknologi semakin maju, tidak semua pelajar senasib dan sepeanggungan. Ada yang berada di bandar dan ada juga yang berada di pedalaman masih tercari-cari rangkaian. Jika kita gagal merapatkan jurang ini, kita secara tidak langsung mencipta satu lagi kelas dalam masyarakat. Mereka yang kaya akan maklumat dan mereka yang miskin akan maklumat. Yang ketiga, iaitu yang terakhir, krisis pemikiran kritis.
Seperti yang diingatkan oleh bapa pendidikan kita, iaitu Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan. Jika kita sebagai pemimpin tidak memberi teladan dalam berfikir secara kritis, bagaimana dengan generasi muda? Kemudahan mendapatkan jawapan boleh menjadikan pelajar malas berfikir. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik rosak susu belanggar. Jika kita biarkan tabiat malas berfikir ini, ia akan merosakkan seluruh potensi generasi akan datang. Hadirin dan hadirat sekalian, apakah peranan kita sebagai pemimpin pembelajaran? Adakah kita seorang guru, pensyarah, ibu bapa ataupun pelajar yang memimpin rakan sebaya? Peranan kita sudah pasti berubah-ubah. Pagi raya memakai samping, samping dipakai bercorak lebah. Bukan mudah jadi pemimpin. Zaman berubah, cara pun berubah. Dahulu, seorang pemimpin pembelajaran iaitu guru adalah satu-satunya sumber ilmu. The sage on the stage. Kini, kita perlu beralih peranan menjadi fasilitator, pembimbing dan pereka pengalaman pembelajaran. Seperti kata Menteri Pendidikan suatu ketika dahulu, kita perlu beralih dari mengajar kepada membimbing, dari menyuap kepada memupuk minat. Tugas kita bukan lagi untuk menuang ilmu ke dalam kepala pelajar, kerana AI boleh melakukannya dengan lebih cepat. Tugas utama kita sekarang adalah yang pertama, mengajar literasi digital dan AI. Kita mesti memimpin dengan mendidik pelajar tentang cara menggunakan AI secara beretika. Bukan sekadar menggunakan, tetapi menyoal balik jawapan yang diberikan AI. Adakah jawapan ini tepat? Adakah ada bias di sebalik data ini? Inilah kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu kita pupuk. Yang kedua, membangunkan kemahiran insaniah. AI mungkin boleh menulis, tetapi AI tidak boleh berempati. AI tidak boleh memimpin satu perbincangan hangat dengan penuh adab. AI tidak boleh merasai denyut nadi perpaduan dalam sebuah projek kumpulan. Hangat-hangat tahi ayam. Itulah sifat teknologi jika tidak diiringi nilai kemanusiaan. Di sinilah nilai pembelajaran perlu memberi tumpuan untuk membina kemahiran komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan belas kasihan. Yang ketiga, menjadi guardian of values di tengah-tengah lautan maklumat yang kadang-kadang palsu dan mengelirukan. Pemimpin pembelajaran mesti menjadi suluh di tengah gelap. Kita perlu memimpin dalam membentuk sahsiah dan akhlak pelajar supaya mereka menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab, bukan hamba kepada teknologi. Hadirin yang saya hormati sekalian, cukuplah sekadar bicara teori. Marilah kita renung beberapa strategi praktikal bagaimana kita boleh memimpin pembelajaran di era ini. Yang pertama, kita perlu mengintegrasikan AI ke dalam kurikulum secara kreatif. Bak kata peribahasa, kalau tak dipecahkan ruyungnya, manakan dapat sagungnya. Jangan takut untuk mencuba. Jangan larang penggunaannya, tetapi ajar cara menggunakannya dengan bijak. Contohnya, minta pelajar gunakan AI untuk menjana idea awal, tetapi mereka perlu menyunting, menambah dan mempertahankan idea tersebut dengan hujah mereka sendiri. Jadikan AI sebagai rakan berfikir, bukan alat untuk menipu. Yang kedua, memupuk budaya inquiry. Seperti kata Albert Einstein, the important thing is not to stop questioning. Galakkan pelajar untuk sentiasa bertanya mengapa dan bagaimana. Ubah bilik darjah dari tempat mencari jawapan kepada tempat melontarkan soalan-soalan besar.
Gunakan AI untuk membantu menjawab soalan-soalan itu. Tetapi, pastikan soalannya datang dari minda pelajar yang ingin tahu. Yang ketiga, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Seorang pemimpin tidak boleh memimpin ke arah yang dia sendiri tidak tahu. Kita sebagai guru, pensyarah ataupun ibu bapa perlu mendahului dengan belajar tentang teknologi baru. Jika kita sendiri buta huruf digital, bagaimana kita mahu memimpin generasi digital nanti? Allah bisa tegal biasa jika kita selalu belajar, pasti kita akan mahir. Sikap guru selalu belajar ini adalah teladan yang paling berharga. Yang keempat, iaitu yang terakhir sekali, perkasakan pembelajaran berasaskan projek. Dalam dunia yang didominasi AI, nilai manusia terletak pada kemampuannya menyelesaikan masalah dunia sebenar. Libatkan pelajar-pelajar dalam projek kemasyarakatan yang menggunakan teknologi sebagai alat. Tetapi dengan hati yang mahu membantu insan lain. Hadirin sekalian, pergi ke laut memancing ikan. Ikan dapat di dalam jala. Era digital, cabaran zaman, insan berjaya, insan bertakwa. Kita sedang melangkah ke satu fasa baru tamadun manusia. Kecerdasan buatan bukanlah satu mimpi ngeri yang patut ditakuti. Dan ia juga bukanlah dewa yang patut dipuja. Ia adalah alat yang hebat dan dahsyat kuasanya. Seperti kata tokoh falsafah yang terkenal, iaitu Yuval Noah Harari, "In a world deluged by irrelevant information, clarity is power." Dalam dunia yang dibanjiri maklumat tidak relevan, kejelasan adalah kuasa. Tugas kita adalah untuk memberi kejelasan itu. Sama ada alat ini menjadi rahmat ataupun bencana, terletak sepenuhnya pada cara kita memimpin penggunaannya. Sebagai pemimpin pembelajaran, tugas kita bukanlah untuk mencetak ramai manusia robot yang sekadar boleh menjawab soalan peperiksaan, tetapi untuk melahirkan manusia yang berjiwa, insan yang berilmu, berakhlak, mampu berfikir kritis dan sentiasa bertanya, adakah teknologi ini membawa kepada kebaikan seluruh umat manusia? Jadi, marilah kita bersama-sama melangkah dengan berani, bijaksana dan penuh tanggungjawab. Pimpinlah pembelajaran dengan mata yang memandang masa depan, tetapi kaki yang berpijak pada bumi kemanusiaan. Ingatlah akan pesan orang tua-tua, yang pipih takkan datang melayang, yang bulat takkan datang bergolek. Kejayaan tidak datang bergolek tanpa usaha. Usaha kita hari ini menentukan masa depan mereka pada hari esok. Itu sahaja dari saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.